Sekarang kita nak review jam. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Brunei. Which is Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah. So, jom bos tengok. Ini antara yang quite high demand juga sebenarnya. Betul. Sebelum ni rasanya kita pernah buat sekali. Kita tapi pernah kita buat buat jam sekali. kan. Ni Prince Martin. Betul. And then very highly requested. Orang minta review bag Sultan Brunei, review jam Sultan Brunei. So sekarang kita review. Jom bos Okay. tengok. Kali ni kita review jam kepada Baginda Sultan. So, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, DM kita sekarang. bye! Aduh, ini adalah RM56. Bukan ringgit Malaysia 56, bukan Harga dia Rabi 9.8 juta ringgit sahaja. Saya macam tak boleh nak komen banyak. Saya macam 9.8 juta untuk satu utas jam tangan. kalau orang bos pakai, bos nampak macam pakai fake. Macam? Betul. Masya Allah, lawa gila jam ni. Saya memang suka Richard Mille daripada dulu. Saya suka Richard Mille. Ya. Memang kira top of my list Richard Mille lah. Tengok jam baginda yang kedua. Jom kita tengok jam kedua daripada Baginda Sultan. Ini adalah RM56 juga. O1. Tourbillon. Tourbillon Sapphire. Meaning model yang sama ke? Dia lain sikit. So yang ini adalah 8.9 saja. 8.9 juta ringgit sahaja. Kedua, 2 jam tangan milik kepada Sultan Brunei. Harga dia dekat 20 juta ringgit sahaja. Ini champion. Lutut ke? Champion rasanya kan. Dua jam 20 juta champion lah saya rasa. Sepanjang-panjang kita buat spotter ni. Habis. Ini Top one. top of the chain. Tak ada siapa boleh beat dah. Betul, tapi jam-jam ni usually kan dia memang tak allow untuk dijual pada market. Dia akan bagi dekat most powerful person, macam tu orang yang betul-betul selebriti ke, orang yang ada very high influence, sultan-sultan je dia akan bagi. Kalau jam-jam ni dia tak akan jual, kamu nampak tiba kat LCC Cross Ketul, tak ada. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, DM kita sekarang.